20,000 jawatan guru dibuka hari ini. Kepada anda yang berminat untuk menjadi guru, terutamanya yang bercita-cita nak jadi cikgu dan sebagainya, kali ini peluang anda untuk menjadi cikgu mungkin dapat kali ini. Di mana 20,000 jawatan guru dibuka. Kepada anda, bantu saya save video ini, kongsikan video ini kepada kawan-kawan anda yang berminat dalam kerjaya sebagai guru, dan tolong komen kat ruangan komen. Anda nak jadi guru subjek apa? Hari ini Kementerian Pendidikan Malaysia memaklumkan 20,000 jawatan pegawai perkhidmatan pendidikan grade DG9. So kepada anda yang berminat untuk jadi cikgu, ini adalah peluang anda. Di mana hari ini sehingga 20 Mac nanti adalah permohonan rasmi untuk anda mohon jawatan guru contract of service. Syarat untuk anda memohon untuk jawatan ini sekurang-kurangnya kredit bahasa Melayu di SPM atau SVM. Dan peluang ini juga dibuka khusus kepada graduan bukan dalam bidang pendidikan. Dan ini peluang cerah untuk anda mohon. Maklumat penting kepada anda, hanya calon yang memenuhi kelayakan dan tapisan awal sahaja akan dipanggil untuk menduduki ujian kelayakan calon guru serta sesi temuduga. So kepada anda yang berminat, ini adalah masanya untuk anda memohon. Boleh pergi ke bahagian pendaftaran permohonan di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia.